Walaupun lokasinya lebih dekat dengan Indonesia, wilayah Christmas Island bukan di bawah pemerintahan kerajaan Indonesia, tetapi Australia yang mempunyai kuasa terhadap pulau tersebut. Kaya dengan sejarahnya sendiri, pulau ini menyimpan 1001 rahsia. Paling menarik, Christmas Island adalah saksi kepada sebuah fenomena yang jarang kita lihat. Setiap tahun, segerombolan ketam merah akan bergerak daripada tengah pulau ke tepi laut untuk mengawan. Bermula sekitar lewat Oktober hingga awal Disember ketika musim hujan, populasi ketam merah jantan di pulau berkenaan akan mula berarak. Ia akan sampai dahulu ke pantai dan memulakan kerja menggali lubang bagi tujuan mengawan. Ketam merah betina hanya akan sampai beberapa hari kemudian dan jumlahnya adalah jauh lebih besar berbanding ketam jantan. Kini, Christmas Island telah menjadi sebuah destinasi pelancongan bagi mereka yang bijak merancang waktu percutian mereka. Christmas Island mempunyai populasi manusia seramai 1,500 orang dan populasi ketam merah sekitar 45 juta yang terdiri daripada satu spesies sahaja daripada berbelas spesies yang ada di bumi. Ketam merah mempunyai saiz sebesar genggaman tangan manusia dewasa bagi ketam yang telah matang. Penduduk tempatan mula menyumbang dalam memastikan penghijrahan ketam merah berjalan lancar. Mereka telah membina sebuah halangan di sepanjang 21 km jalan raya pulau tersebut dan turut membina 31 terowong ketam bagi mengelakkan ianya dilanggar kereta. Usaha mereka sebenarnya bukan sahaja melindungi ketam, malah turut membantu pemandu mengelak daripada melanggar ketam bercengkerang keras dan tajam yang berupaya menyebabkan tayar kenderaan mereka pancit. Selain itu, mereka turut membina sebuah jambatan ketam sepanjang 5 meter, satu-satunya di dunia, bagi membimbing ketam melalui jalan yang selamat untuk ke pantai. Kerajaan juga turut menyumbang dalam usaha berkenaan dengan meletakkan tanda-tanda amaran kepada penduduk dan pelancong untuk berhati-hati dengan kewujudan ketam di sini. Apabila tiba waktunya, kebanyakan jalan raya di pulau ini akan ditutup bagi memastikan ketam-ketam merah ini melintasi jalan dengan selamat. Ketam ini tidak mempunyai pemangsa semula jadi di pulau berkenaan. Namun, seekor spesies semut penceroboh kini dilihat sebagai ancaman besar kepada populasi ketam. Semut yang dinamakan sebagai Yellow Crazy Ant ini jumlahnya berlipat kali ganda melebihi ketam merah. Koloni semut yang banyak ini telah mengancam ekosistem di Christmas Island kerana semut tersebut bukan sahaja menyerang dan memakan anak ketam kecil yang dalam perjalanan meninggalkan pantai. Ia turut meracun ketam dewasa dengan menyembur asid fomik pada mata dan bahagian sambungan kaki ketam. Terdapat beberapa langkah sedang diambil bagi mengurangi populasi semut gila ini. Dan walaupun ketam merah bukanlah di ambang keputusan, namun ekosistem pulau tersebut haruslah dijaga bagi memastikan kelangsungan semua spesies termasuklah ketam merah dan semut itu sendiri.